masak apa tu? Hari ni kita masak kangkung goreng belacan. Mula kita siang dulu kangkung, hasilkan batang dengan daun kangkung. Kalau boleh batang tu kita belah dua. Lepas tu kita basuh bersih-bersih, hilangkan pasir dengan tanah dia. Lepas tu kita boleh rendamkan batang dengan daun dia bersama garam. Lepas tu kita biarkan dia untuk seketika. Sementara tu kita boleh kisarkan bawang besar, masukkan bawang putih. Lepas tu kita masukkan ikan bilis, kita kisarkan sampai lumat. Lepas tu kita panaskan minyak, kita tumiskan bahan kisar tadi. Tumiskan sampailah naik bau dan warna golden. Lepas tu kita boleh masukkan cili kisar mengikut kepedasan. Tumiskan sampailah pecah minyak. Lepas tu masukkan belacan yang sudah dibakar. Masukkan air dan kita tumiskan sampailah pecah minyak. Lepas tu kita boleh masukkan batang kangkung yang sudah dibilas dengan air. Kita masakkan dia untuk seketika. Lepas tu kita perasakan dengan garam. Lepas tu kita gaulkan dia. Lepas tu kita perasakan dengan sos tiram. Kita kacaukan dia sampai dia sebati. Lepas tu kita boleh masukkan daun kangkung yang sudah dibilas dengan air. Kita masakkan dia untuk seketika. Jangan masak terlalu lama, takut nanti kangkung tu layu. Bila dah siap masak, rasa pun dah okey, makanan siap untuk dihidangkan dan boleh makan bersama nasi putih, telur masin, ikan goreng dan sambal belacan. Jom makan.